Okey, jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023, kertas 2, soalan 5. So tajuk dia adalah geometri koordinat. Dia cakap ini adalah sebuah rhombus ABCD lah. Okey. So dia cakap persamaan penjuru AC adalah ini. Dia minta kami cari nilai P dan Q. Okey. So untuk rhombus dia punya penjuru mereka akan bersilang pada sudut tegak. Okey. So kami tengok persamaan AC. Persamaan AC adalah begini. So kami rearrange y sama 2x minus 2. So bermaksud kecurangan dia adalah berapa? Kecurangan dia adalah 2. So dengan kata lain kami nak cari kecurangan BD. Okay, so 2 darab dengan kecurangan BD sama dengan negatif 1. So bermaksud kecurangan BD sama dengan negatif 1/2. So kami bina persamaan BD lah. So persamaan BD adalah y tolak 3 sama dengan negatif 1/2 x tolak 0. So bermaksud sini kami dapat y sama dengan negatif 1/2 x tambah 3. Okay, so ini persamaan 1, ini persamaan 2. So kami selesaikan lah 1 and 2. So 2x sama dengan tolak 2 sama dengan negatif 1/2 x tambah 3. So 5/2 x sama dengan 5. So x sama dengan 2. So kami ganti x sama dengan 2 ke persamaan 1. So y sama dengan 2 minus 2 equal to 2. Okay. So ini titik ini ialah apa Ini titik ini adalah titik persilangan dua berpenjuru dua. Okey. So tapi kami nak cari titik D. Okey. Tapi titik tengah bagi BD adalah titik persilangan berpenjuru tu. Okey. So sekarang kami boleh cari P dan Q dah. So kami mula dengan koordinat X lah. So 0 tambah P per 2 sama dengan 2. So P kami akan dapat 4. So lagi untuk koordinat Y, 3 tambah Q per 2 akan dapat 2 juga. So bermaksud Q sama dengan 1. Okay. B, cari luas rhombus ABCD. Okay. Kami tak payah cari sudut kami tak payah cari koordinat C nya. Kami ada sudut sisi penjuru ABD sudah cukupnya. Okey. Untuk rhombus itu perpenjuru dah. Perpenjuru dia akan membahagikan rhombus tu kepada dua segitiga yang sama luas. Dengan kata lain, luas rhombus ABCD terdiri daripada dua luas segitiga ABD. Okey. So sekarang kami luas ABCD sama dengan 2 luas segitiga ABD. Okay, so 2 ini luas segitiga ABD 1/2 ini ya. Okay, so sini 0 3 negative 1 negative 4 4 1 0 3. Okay, so ini terus tak ada. So saya sini akan dapat negative 1 plus 12 plus 3 plus 16. Okay, so this one you will get modulus how much? Modulus 30. Okay, so bermaksud sama dengan 30 unit square.